For you, special for you. Yo, Yeah. high tea di depan laut. Jap. Kalau sini macam mana tengok laut? Macam tu. Ha? Tak apa? Saya tengok awak. Okey. Awak tengok laut. Maksudnya diorang lah tengok laut. Kita tengok shutter. Okey. Okey kan? Sini kan? Okey. Pemandangan laut. Tapi kalau dapat main jet ski tu baik tak? Nak ke? Kira dah berapa kali sebut kan? Boleh lah nanti kita book lah kejap lagi. Terima kasih. Semalam kan? Waktu sewaktu awak masuk tu kan? Macam tu saya macam nervous lah kan? Sebab ramai tengok saya kan? Okey. Lepas tu bila lagu doa untuk ibu apa tu Doa kan? ibu apa? Itu saya rasa macam sedih lah. Syahdu kan? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma dia jadi lagi syahdu. Rabbayani saghira. Waktu tu lah saya pun sebenarnya dah hampir nak bergenang. Dah bergenang dah pun. Cuma tu tak tumpah lah. Kena kontrol lah. Kita penikah awang kan. Jadi kena kontrol lah. Awak rasa saya mama macam sedih kan? Mama ada 3 minggu sedih. Apa saya sedih? Saya pun sedih sangat-sangat. Saat saya keluar kereta tu, Mama ada nangis dah. So, time jalan tu, pasal saya pun sedih. Tapi disebabkan nanti make up saat. So, kena tahan. Sebenarnya sedih lah. Sebab mak ayah ni, dia satu je. Kalau sistem macam ni pun saya sedih. Saya ni memang nyangkit mak saya. Aduh, pedih masalah. Saya memang purposely nak doa tu. Tu idea awak. Sebab dia cakap, Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka kan. Macam touching gila kan. Momen tu lah kan. Sebab memang tak ada dah. Sampai mati tak ada dah. Tak saya faham lah untuk seorang anak perempuan kan. Pernikahan tu memang momen yang berat lah. Untuk seorang mak ayah kan. Untuk beri anak dia kepada seorang lelaki kan. Lepas ni kita pula dah anak. Betul. Kita akan let go anak juga kan. Betul. Saya setuju. Awak memang betul lah selalu. Perempuan memang selalu betul. Cakap pasal anak kan. Awak nak berapa? 34 ke? 4. Awak? Saya okey je. 10. Bertimbun dah lah pula. Tapi semua rezeki lah. Okey. Kalau tu kalau kita boleh merancang.